Sebagai universiti teknikal pertama dan terbaik di Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM pastinya menyambut baik rancangan pendidikan tinggi RPTM 2026-2035 sebagai satu strategi transformasi nasional yang menyeluruh dan berpandangan jauh dalam usaha memperkukuhkan serta mentransformasikan ekosistem pendidikan tinggi negara. Bagi UTM, RPTM bukan sekadar dokumen dasar tetapi kompas strategik yang memandu institusi pendidikan tinggi untuk kekal relevan, berdaya saing dan berimpak tinggi dalam mendepani cabaran masa hadapan yang semakin dinamik. Berteraskan tagline, sentiasa merintis, sentiasa meneraju, UTM melangkah bukan dengan retorik tetapi dengan tanggungjawab dan keberanian. Kami memilih untuk menjadi perintis kepada perintis, tidak menunggu jalan dibina, perintis membuka jalan. Namun, kita sedar, dunia hari ini bergerak laju, hatta lebih laju daripada kebiasaan, lebih pantas daripada jangkaan. Teknologi berubah seperti musim yang mana landscape pekerjaan pula semakin kompleks, menuntut ketangkasan yang bukan sedikit. Maka, UTM mengangkat pendekatan high touch, high tech for all, yakni sebuah falsafah yang menyatukan kecanggihan automasi dengan sentuhan kemanusiaan. UTM percaya pendidikan tinggi bukan sahaja sekadar soal kelayakan, tetapi soal maruah bangsa. RPTM 2026-2035 memberi ruang untuk kita menyusun langkah dengan lebih tersusun, lebih berani dan lebih strategik. Dan UTM dengan segala kudrat dan iltizam akan terus merintis dan menerajui demi pelajar, demi industri, demi masyarakat dan demi Malaysia yang tercinta. Kerana masa depan tidak menunggu sesiapa dan UTM memilih untuk mendahului. Rancangan Pendidikan Tinggi RPTM 2026-2035 menuntut kita untuk melangkah lebih jauh, bukan sekadar bergerak mengikut arus, tetapi mendahului gelombang dalam memperkukuh kompetensi TVET termaju sebagai asas daya saing negara. Sehubungan dengan itu, UTM bersedia memacu transformasi melalui bidang tujuan universiti iaitu pembuatan termaju dan teknologi pengkomputeran. Sebagai pemacu utama dalam pembangunan TVET termaju, inovasi gunaan serta penyediaan bakat kemahiran tinggi yang sejajar dengan keperluan industri masa hadapan. Kerana masa depan kita tidak menunggu kita, bersedialah, kitalah yang perlu bersedia mendahului masa depan. Lonjakan 3 merupakan teras yang sangat signifikan dan amat sejajar dengan DNA UTM sebagai penyedia pendidikan TVET termaju bertaraf universiti. Maka UTM memberi penekanan kepada pembangunan kompetensi TVET termaju yang bersifat demand driven, industry relevant dan future ready khususnya dalam bidang TVET berasaskan AI dan applied AI, advanced manufacturing serta aerospace TVET. Sebagai institusi di bawah rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, MTUN, UTM terus memperkukuh kekuatan dalam pendidikan dan penyelidikan gunaan dengan fokus kepada pembelajaran berasaskan aplikasi sebenar industri. Melalui iltizam ini, UTM telah mencatatkan peningkatan enrolment kepada 21,261 pelajar pada tahun 2025 dengan 14,695 daripadanya merupakan pelajar prasiswaza dalam bidang TVET. Berlandaskan momentum ini, UTM mensasarkan 37,500 enrolment pelajar menjelang tahun 2030 sejajar dengan peluasan program TVET termaju, pengukuhan laluan pembelajaran fleksibel serta peningkatan kerjasama strategik bersama industri kerana kejayaan bukan lahir daripada kebetulan, tetapi daripada perancangan yang berpijak pada realiti. Keupayaan ini diperkukuhkan lagi melalui pelbagai pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Di peringkat nasional, UTM dianugerahkan anugerah TVET terbaik bagi kategori Universiti Awam selama 2 tahun berturut-turut oleh Malaysia Education and TVET Awards (META), sekaligus mengukuhkan kedudukan UTM
sebagai peneraju pendidikan TVET utama di Malaysia. Di peringkat antarabangsa pula, UTM menerima World Responsible AI Leadership Award yang membuktikan komitmen universiti dalam memastikan pembangunan dan aplikasi teknologi khususnya kecerdasan buatan AI dilaksanakan secara beretika dan bertanggungjawab. Selaras dengan prinsip ini, UTM berpegang kepada pendirian bahawa teknologi bukan untuk mengatasi manusia tetapi untuk memperkasakan manusia, membina bakat serta meningkatkan kualiti kehidupan kerana setinggi mana pun teknologi menjulang, nilai insan tetap menjadi tunjang. Dalam dunia yang dipacu inovasi, lonjakan 6 menekankan kepentingan penyelidikan, pembangunan, inovasi, pengkomersialan dan keusahawanan yang bertanggungjawab sebagai pemacu pertumbuhan mampan serta peningkatan daya saing global Malaysia. UTM menyahut tuntutan ini dengan penuh iltizam membina ekosistem RDIS yang holistik dan berpaksikan teknologi terkini bukan sekadar untuk mencipta penemuan tetapi untuk menyelesaikan masalah sebenar industri dan komuniti. Kerana pada akhirnya, pendidikan yang bermakna bukan yang sekadar tersimpan dalam laporan tetapi yang hidup dalam tindakan dan memberi kesan kepada manusia. Bagi menyokong pengukuhan kompetensi TVET termaju, UTM memperkasa ekosistem RDIS melalui pelaksanaan Teaching Factory, program sangkut industri serta pelbagai inisiatif pendidikan gunaan yang berperanan sebagai problem solver kepada industri dan komuniti. Sebagai sebahagian daripada inisiatif ini, UTM menerima 2 geran pendidikan berjumlah USD 100,420 daripada ON Semiconductor Malaysia Sdn Bhd ONSEMI bagi pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI. Selain itu, UTM turut menjalin kerjasama strategik dengan universiti di UAE, Jordan dan China sebagai jambatan perkongsian idea, inovasi serta pendidikan berimpak tinggi. Antara bidang tumpuan utama pendidikan UTM ialah kecerdasan buatan AI dan kejuruteraan robotik, memastikan setiap sekadar gah pada nama tetapi nyata pada manfaat kepada industri, masyarakat dan negara. Ekosistem RDIS UTM terus membuahkan hasil melalui inovasi yang memberi impak langsung kepada komuniti dan industri. Antara contoh terdekat ialah pelaksanaan Beca Elektrik UTM e-Beca dalam program khidmat komuniti inisiatif peindahan bandar di Kampung Pulau Ketam Perlis yang telah dirasmikan oleh Raja Muda Perlis pada Disember 2025. Inisiatif ini membuktikan keupayaan teknologi universiti dalam meningkatkan kualiti hidup komuniti setempat melalui penyelesaian mobiliti yang lestari dan berimpak sosial. Dalam bidang kesejahteraan manusia pula, UTM membangunkan kaki palsu ringan RAF V2 menggunakan teknologi peimbasan 3D, reka bentuk digital dan percetakan 3D yang direka khusus mengikut keperluan individu bagi meningkatkan keselesaan serta kualiti hidup pengguna. Keupayaan ini diselahkan lagi melalui pelbagai pengiktirafan yang membuktikan kecemerlangan UTM dalam bidang RDIS, termasuk penubuhan makmal antarabangsa pendidikan dan aplikasi kecerdasan buatan AI bersama Guangzhou Minzu University, China, penganugerahan makmal Mind UTM sebagai makmal bertauliah dan makmal Cadence oleh USA. UTM optimis bahawa pembangunan teknologi dan kepakaran semata-mata tidak memadai jika tidak disertai pembinaan nilai dan jiwa. Melalui lonjakan 1, universiti memberi tumpuan kepada pembentukan pelajar yang holistik, adaptif dan berjiwa keusahawanan, seimbang antara ketangkasan kemahiran teknikal dengan kekuatan nilai kemanusiaan. Pendekatan ini selari dengan aspirasi negara untuk melahirkan modal insan yang beretika, berdaya tahan dan bersedia menghadapi cabaran bukan sahaja di peringkat nasional, malah di pentas global. Hal ini kerana masa depan bukan milik yang paling kuat, tetapi milik yang paling kuat adalah mampu menyesuaikan diri. UTM memfokuskan pembangunan pelajar melalui ekosistem pembelajaran yang memupuk nilai kemanusiaan, keusahawanan dan kebolehsuaian
selari dengan penjenamaan pelajar. Tuah, tangkas unggul, adaptif, holistik dan teja, tangkas elegan, jagat dan adaptif. Inisiatif ini diterjemahkan secara menyeluruh melalui pemantapan kurikulum yang human-centric, pengukuhan elemen keusahawanan serta penyediaan infrastruktur pembelajaran dan sistem sokongan yang dipacu teknologi agar pembelajaran bukan sekadar proses menuntut ilmu tetapi perjalanan membina watak dan masa depan. Keberkesanan pendekatan ini terselah melalui 97.9% kadar kebolehpasaran graduan UTM yang memperolehi pekerjaan selepas tamat pengajian dan lebih 10% menerima gaji premium. Pencapaian ini membuktikan bahawa pelajar UTM bukan sahaja berkemahiran tinggi, malah berdaya saing dan memenuhi keperluan industri kerana industri hari ini tidak lagi mencari sekadar yang tahu tetapi mencari yang mampu menyumbang dan memimpin perubahan. Kejayaan pelajar UTM turut diselahkan melalui pencapaian membanggakan termasuk meraih Design Expert Award di 5th Media International #Design Contest serta menerima anugerah Siswi Cemerlang 2025 daripada Persatuan Siswaza Wanita Malaysia PSWM. Menandakan bahawa bakat UTM bukan sahaja terselah di bilik kuliah tetapi di pentas pengiktirafan. Dengan pendekatan bersepadu ini, UTM bertekad untuk melahirkan pelajar yang berdaya tahan, adaptif dan bernilai tinggi, bersedia menyertai pasaran kerja dengan kemahiran premium yang membuka peluang kerjaya bertaraf tinggi sekaligus memberikan impak signifikan kepada pembangunan negara. Kerana pada akhirnya, universiti bukan hanya melahirkan graduan untuk bekerja tetapi melahirkan insan untuk membina, memimpin dan memaknai masa depan. Secara keseluruhannya, RPTM 2026-2035 yang bakal diluncurkan ini mencerminkan komitmen UTM dalam melahirkan graduan TVET termaju yang bukan sahaja kompeten dari segi teknologi, malah berteraskan nilai kemanusiaan, berdaya inovatif serta mampu memacu pembangunan industri dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelarasan strategik dalam Pelan Strategik UTM 2026-2030 seiring tema RPTM memacu lonjakan pendidikan tinggi negara. UTM menegaskan bahawa kejayaan masa depan tidak dibina secara bersendirian tetapi lahir daripada semangat kebersamaan dalam menepani perubahan dengan memperkukuh kerjasama antara universiti, industri dan masyarakat dalam menghadapi gelombang teknologi serta cabaran global yang semakin mencabar. Dengan iltizam yang tidak pernah surut, UTM bertekad untuk terus merintis dan menerajui agenda pendidikan teknikal tinggi negara sejajar dengan aspirasi RPTM 2026-2035 demi membentuk masa depan Malaysia yang mampan, inklusif dan berdaya saing di peringkat global.